Hai dan Assalamualaikum untuk semua. Saya Nur Syazwani Meti Azimin. Saya akan share dengan anda semua, terutama sekali pelajar-pelajar lepasan SPM mengenai preparing for interview. Untuk modul 6, saya akan share dengan anda semua cara-cara bersedia sebelum menghadapi sesi temuduga. Apakah latihan-latihan yang anda perlu lakukan untuk sesi temuduga? Temuduga adalah satu langkah penting sebelum anda diambil bekerja di sebuah company. Jadi, anda perlu membuat persediaan supaya anda dapat menunjukkan diri anda yang terbaik semasa menjalani sesi temuduga. Seperti yang kita tahu, pelajar-pelajar lepasan SPM tidak mempunyai pengalaman dalam menghadapi temuduga. Jadi, dalam video sharing saya akan memfokuskan cara-cara untuk bersedia menghadapi temuduga, latihan untuk menghadapi temuduga supaya pelajar-pelajar SPM dapat menunjukkan diri mereka yang terbaik dan berkeyakinan semasa menghadapi sesi temuduga. Okey, untuk sharing saya ni adalah style dia santai. Jadi, sekiranya anda mempunyai soalan untuk ditanya mengenai preparing of interview ataupun apa yang perlu saya tahu untuk interview, awak boleh drop awak punya soalan di ruangan komen.